Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, insyaAllah kita akan mula belajar perbincangan kita daripada ayat 1 sehingga ayat 91, 1/4 lebih kurang lah daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan boleh tamat, tebal tu. Sebab ini saya mengajar kelas lanjutan mungkin boleh cepat sikit, biasa kalau saya mengajar asas bahasa Arab daripada surah Yasin 84 ayat 1 tahun, itu kelas yang zero bahasa Arab dia. Tapi kelas kita ni dah ada asas 8 bulan, mungkin kita boleh cepat sikit pun insyaAllah. Ada lagi kelas yang kedua saya akan sambung je. Saya bagi 4 bahagian. Saya ada 4 kelas baru, sambung kelas Nasaruddin di Melaka, di Baitul Qura Sungai Udang. Saya akan ambil daripada ayat 92 sehingga ayat yang seterusnya. Dan bahagian yang ketiga saya akan sambung di Usin, Ampang, Kampung Pandan, itu 3/4 daripada surah Al-Baqarah. Dan yang bahagian keempat surah Al-Baqarah sehingga tamat saya akan bincangkan di Masjid Kelana Putra di Kelana Jaya. Jadi harap-harap dia setahun ni lengkaplah surah Al-Baqarah, yang kita boleh kongsikan kita punya pengetahuan, sama-sama. Nak kongsi Baitul Qura boleh, dapat CD-nya. Nak kongsi di Kelana Putra pun boleh, dengan asas bahasa yang sama. Jadi tuan-tuan akan dapat memerangkap pengajaran saya dengan mudah saja, bila senang mengikuti CD tersebut. Kena 2-3 CD, tuan-tuan dah tahu dah macam mana taktik-taktik saya, kelentong-kelentong saya ke itu maknanya sudah dapat diperangkap dalam beberapa CD. Itu kaedah memerangkap ustaz, dengar banyak-banyak kali dan perulangan itu akan berlaku secara kerap, insyaAllah. Pada hari ini kita akan cuba mulakan daripada awal surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 5 kita baca dulu. Tapi bincang satu-satulah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bincang pada minggu lepas kan? Betul tak? Dalam surah Al-Fatihah ya. Alif Mim biasa tidak dibincangkan oleh para ulama tafsir kerana Allah sahaja yang tahu maknanya. Ini rahsia dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok, kalau kita jumpa dalam bahasa Arab apa sahaja tajuk. Saya kata satu cikgu kita bagi karangan Al-Madrasatu. Ya. Bagi orang Arab dia akan terus jadi khabar. Khabar apa dia? Predikat, dia akan jadi khabar. Bermakna kita kena mencipta dia punya mubtada ataupun subjeknya hadhihi. Misal kata ini ialah cerita ataupun tajuk sebuah sekolah. Kalau kita jumpa seketul saja alif lam mim yang tidak ada maknanya di sini, dia diandaikan begitu jugalah ini adalah cerita tentang alif lam mim. Hadza alif lam mim. Itulah kalau kita jumpa apa-apa satu tajuk di dalam bahasa Arab yang seketul macam tu, tidak ada strukturnya, maka dia akan jadi khabar. Maka mubtada dia nampak tak? Ni nampak tak ni? Ini nampak setelah saya tulis lah. Dia tak nampak Ini dia panggil mubtada yang dihilangkan atau subjek yang dihilangkan. Di sini tak nampak pun. Ini tak nampak. Tetapi alif lam mim ini berada pada kedudukan khabar, predikat dia Maknanya dia punya mubtada atau subjeknya ialah ini. Ini ialah cerita alif lam mim. Terkejut orang Arab. Alif tu kalimah Arab, lam dan mim pun kalimah Arab, tapi tak tahu maknanya. Ini membuka mata orang Arab untuk mengambil perhatian apa yang akan diceritakan pada ayat yang seterusnya. Okey, kita masuk dalam ayat yang kedua. Alif lam mim jangan bincang panjang-panjang. Tak payah ditafsir-tafsirkan. Kalau ditafsirkan maknanya kita tak reti lah tu. Sebab ulama tafsir yang besar-besar pun tidak mentafsirkannya. Dia hanya menyatakan Allahu a'lamu bima'anihi. Allah sahaja yang mengetahui tentang maknanya. Kita tak payahlah nak sibuk-sibuk Baik, saya tak meletakkan. Ayat yang kedua itu ruangan iklan Wah, tajam gitu punya ni. Okey, ayat yang kedua cuba bacakan. Zalika perkataan pertama. Yang kedua Al-Kitabu. Seterusnya la saja Kemudian Raiba. Seterusnya
Fi. Okey, fi dengan digabungkan dengan hi. Ada tanda wakaf tak? Ada. Pada la raiba tanda wakaf apa? Ada. Titik 3 itu dipanggil apa? Ta'anuq. Satu lagi ditandakan di sini. Apa simbol di sini? Mana kita tidak boleh wakaf pada kedua-dua ini. Kalau kita wakaf pada dua-dua ini akan mengubah makna atau tidak memberi makna. Ya, kita nak berhenti pada salah satu daripada dua tanda ini ataupun terus jalan je. Dia tidak akan mengubah makna. Ya? Nanti kita boleh bincangkan. Seterusnya perkataan apa? Hudan. Perkataan yang seterusnya lil muttaqina. Ada dua perkataan. Pertama apa tu? Li. Yang kedua al muttaqina. Al muttaqina. Bolehkah baca tulisan saya yang besar ni? Boleh, insyaAllah. Boleh ya? Okey. Cuba tuan-tuan ya, tengok diagram warna pink. Kerana diagram warna pink ni mewakili kebanyakan ayat Quran. Okey, cuba tengok perkataan yang pertama, zalika. Apa makna zalika? Itu. Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Cuba tengok dia termasuk dalam isim apa? Isim isyarah. Tengok isim popular, salah satu daripada isim yang sangat popular dalam bahasa Arab dipanggil isim isyarah. Apa makna isyarah? Tunjuk. Tunjuk ini tunjuk dekat ke tunjuk jauh? Jauh. Itu menunjukkan keagungan kitab yang nak ditunjukkan tu menggunakan itu. Ya. Okey, cuba tuan-tuan pecahkan. Ini nak tunjuk lelaki ke tunjuk perempuan ni? Zalika. Kalau tunjuk benda yang perempuan dia akan jadi tilka. Okey, cuba kita mainkan sekejap supaya benda ni dalam hujung jari kita. Siapa yang dah tahu makna tak payah tengok di conteng-conteng tu ya, yang saya buat kopi tu. Siapa dah tahu makna terus tengok warna pink tu. Kalau kita sebut seorang lelaki itu, kita sebut apa? Zalika. Jumpa tak tuan-tuan? Dua orang lelaki itu zanika. Jumpa tak? Ataupun pilihan yang kedua ialah zainika. Saya memang tak bagi baris supaya tuan-tuan tengok tak baris. Boleh terus bariskan. Ini perkataan dalam bahasa Arab yang siapa baca kitab tua, baris dia itu memang tetap macam tu. Dia akan, siapa ingat barisnya, dia akan terus betul. Sebab kebanyakan isim popular ni adalah mabni. Dia tak akan jadi zalik. Ya? Dia akan terus zalika. Kalau dua, zanika atau zainika. Kalau orang-orang lelaki itu disebut macam mana? Ulaika. Jumpa? Kalau saya tunjuk seorang perempuan itu, dia bunyi macam mana? Tilka. Dua orang perempuan itu tanika ataupun tainika. Kalau orang-orang perempuan itu ulaika. Kalau saya tunjuk dekat seorang lelaki ini, haza. Kita guna yang tunjuk dekat Kalau dua orang lelaki ini, hatani ataupun hatain. Semula hazani atau hazaini, orang-orang lelaki ini, haulai. Itu yang paling banyak penggunaan dalam Quran. Kalau saya tunjuk seorang perempuan ni, hadhihi, dua orang perempuan ni, hatani ataupun orang-orang perempuan ini, itu sama dengan lelaki ya. Jadi bermakna kalau Allah Subhanahu wa taala guna zalika, maka Allah nak tunjuk satu perkataan yang jantina, dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Apakah yang nak ditunjuk oleh Allah? Al-kitab. Al-kitabu. Apa makna al-kitab? Kitab. Al itu. Kitab itu. Berapa buah tu? Satu buah. Kalau dua buah macam mana? Gunakan diagram warna hijau. Muka surat 2. Okey, kalau macam mana kita nak pecahkan ya?
yang pecahan pecahan kepada isim yang ni hijau ni, yang ni muka surat 2. Kalau kita punya tu, okey. Kalau sebuah kitab disebut macam mana? Al-Kitabu. Ya? Ada alif lam tak boleh tanwin. Kalau kita hilangkan alif lam, dia akan jadi kitabun. Kalau dua buah kitab, kitabani ataupun kitabaini. Kalau beberapa buah kitab, nah itu dia gunakan jamak taksir. Jamak taksir yang saya kosongkan itu, yang saya kosongkan itu jamak taksir. Kita akan jumpa di dalam mana? Di dalam kamus. Satu lagi yang tuan-tuan belum dapat kamus, nanti saya akan dapatkanlah, untuk macam mana kita merujuk perkataan dalam bahasa Arab. Kalau kita tak tahu jamak kepada kitab, dia akan tulis perkataan kitabun begitu, nanti dia akan bagi tanda jim. Jim itu adalah jamak taksir. Kalau jamak salim tak payah masuk dalam kamus. Kalau muslim akan jadi muslimuna atau muslimina. Tetapi kalau kitab, jamak dia akan bagi kutubun. Kutub. Seperti mana yang kita baca, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini kutub, ini adalah jamak kepada kitab. Yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa buah kitab ni? Satu buah kitab. Kitab apa ni? Mana dapat Al-Quran? Ini al itu. Alif lam di dalam bahasa Arab menunjukkan dua maksud. Sama ada dia baru disebut sebentar tadi, misal kata saya membaca kitab Al-Quran, kitab itu diletakkan di atas meja. Kitab itu tu apa? Saya akan kata Al-Kitab sahaja yang baru saya sebut tadi. Itu dipanggil baru lil ahdi az-zikri. Baru sebentar tadi sebut, tak payah sebut dua kali. Kitabul Quran, kita sebut Al-Kitab sahaja. Ada satu lagi dalam bahasa Arab, bila disebut al, dia sudah maklum dalam kita punya minda. Dia dipanggil lil ahdi zihni, ada dalam otak kita. Bila disebut Al-Kitab, kitab itu yang mulia itu tergambar terus dalam kepala orang Islam kita, apa tu? Al-Quran. Sudah maklum dalam kepala kita. Yang nak ditunjukkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ialah kitab Al-Quran itu. Sudah ada dalam kepala kita. Alif lam akan membawa maksud macam tu, sama ada sudah difahami dalam minda kita ataupun baru saja disebut tadi. Jadi tuan-tuan, bila disebut misal kata Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, kita tak sebut Rasulullah, tapi kita sebut Ar-Rasulu. Ar-Rasulu apa maknanya? Rasul itu. Siapa dia tu? Telah tergambar dalam kepala kita. Yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Muhammad. Sebab tu kita akan terus sebut Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita baca hadis qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kita sebut an-nabiyyu. Apa makna an-nabiyyu? Nabi itu sudah ada dalam kepala kita bahawa Nabi tersebut ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Kitab. Sekiranya kita tidak maklum dalam kepala kita, rujuklah kepada tafsir. Tafsir akan buat dalam kurungan. Kalau siapa bawa tafsir, dia akan bagi tahu apakah Al-Kitab itu. Kalau dalam kitab tafsir saya, dia kata hadza huwa Al-Quranul Azim. Ini ialah Al-Kitab, maksudnya Al-Quran Al-Azim, Quran yang maha agung. Sama ada kalau kita tak tahu juga alif lam ni, rujuk kepada ulama tafsir, dia akan menjelaskan kepada kita. Okey, Al-Kitab memanglah tidak termasuk dalam isim popular, tetapi dia dah jadi satu bahasa Melayu.
saya tandakan, biasanya saya akan tandakan right macam tu kerana dia dah jadi bahasa Melayu. La mana apa tuan-tuan? Tidak. Dia termasuk dalam kumpulan isim ke haraf? Kalau kumpulan haraf, tuan-tuan bukalah kumpulan haraf, diagram warna pink tu. Kumpulan haraf popular. Dia haraf apa tu? Kalau haraf nida, ya. Okey, kalau tuan-tuan berjumpa dengan perkataan la, kalau maknanya jangan, itu haraf nahi. Nahi. Kalau tuan-tuan menyatakan maknanya ialah tidak, itu haraf apa tu? Nafi. Ya? Dia rupa dia sama. Cuba tuan-tuan nanti akan tahulah membezakan mana yang dikatakan jangan, haraf nahi. Biasa dia akan masuk dalam fi'il mudhari'. Jangan kau tulis, jangan kau baca, jangan pergi. Itu haraf nahi. Tetapi dia ni boleh masuk dalam isim dan juga fi'il. Ya? Okey. Perkataan la dah termasuk, saya tanda X. Kemudian perkataan raibah. Ini sebab ini tak payah tengok kamus lagi, sebab awal-awal surah Baqarah biasa orang tahu makna. Apa makna raibah? Keraguan. Keraguan, Dia isim ke fi'il ke haraf tu? Isim. Okey, kalau kita nak tengok isim, kita kena mengenali dengan tanda di sinilah. Ada 5 cara kita mengenal isim, tanda dia. Yang pertama apa? Alif lam. Contohnya al-masjid. Adakah alif lam? Tak ada. Yang kedua, tanwin. Dia boleh saja kalau perkataan ini disebut ar-raibu. Apa makna ar-raibu? Keraguan itu. Kalau saya buang alif lam, dia akan jadi raibun. Ini jelas tak dia punya tanda isim dia? Iaitu apa dia? Tanwin. Ketiga, apa tanda dia isim? Cuba tengok diagram kita. Baris bawah, misal kata dia akan jadi raibin. Kalau kita bariskan bawah, raibin. Ya. Keempat, apa tanda dia itu isim? Mudhaf. Keraguan. Macam mana? Ya, susah nak ambil contoh dia. Kita ambil contoh biasalah. Rasul. Dia tak ada alif lam dan tanwin, disandarkan kepada Allah, dia akan jadi Rasulullah. Walaupun dia tak ada alif lam dan tanwin, tetap dia adalah isim. Ya, kerana itu mudhaf. Iaitu perkataan Rasul disandarkan kepada Allah, isim disandarkan kepada isim. Ini dipanggil mudhaf, mudhaf ilaih. Kemudian yang keempat, yang kelima, apa tanda isim? Lepas haraf jar. Misal kata fi raibin. Apa makna fi? Pada raibin, keraguan. Saya kata dia berada dalam keraguan. Huwa fi raibin. Okey, ada 5 cara mengenal isim ni. Yang pertama apa ni? Alif lam. Bila tak ada alif lam, tanwin juga merupakan tanda asas isim. Yang ketiga, Baris bawah. hujung dia baris bawah. Yang keempat, mudhaf. Perkataan ni ditanggalkan alif lam dan tanwin dia. Tetapi isim ni nak disandarkan kepada sebelah, dia terpaksa ditarik 2 tanda dia. Okey. Dan yang kelima, apa tanda dia isim? Apa-apa saja perkataan yang terletak lepas haraf jar. Haraf jar ada berapa? Sebab tu kita minta kita ingat awal dalam diagram kita tu, diagram haraf jar. Okey, ada 9 tu, kena ingat asasnya. Yang pertama apa dia? Min. Makna apa? Daripada. Ala, di atas. Bi, dengan. Ila, kepada. Fi, pada, di dalam. Di. Okay. Kemudian ka, seperti. Ki tak ada, ya. Itu silap baris tu tuan-tuan, ka sahaja. Ka, seperti atau demikian. Kalau dia masuk dalam ka, zalika, dia akan jadi demikian itu. An, daripada ataupun tentang. Rubba,
jarang sekali. Ya, jarang sekali. Barangkali, kadang-kadang ada makna banyak sekali. Tengoklah. Tapi susah nak cari penggunaan dia. Dan terakhir la ataupun li bagi untuk. Okey. Ada tak tanda isim pada raibah? Ada tak? Ada. Siapa nampak? Kalau kita nak kata dia mudhaf, mestilah perkataan sebelahnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni ialah mudhaf, dan mudhafun ilaih ialah isim kata nama disandarkan kepada kata nama sebelahnya. Disandarkan Rasul kepada Allah, jadi Rasulullahi. Kalau kitab Allah, Kitabullahi. Kalau hamba Allah, Abdullahi. Ya, kalau kekasih Allah, Habibullahi. Kalau rumah Allah, Baitullahi. Itu perkataan isim, ya, disandarkan kepada sebelahnya. Yang pertama dipanggil mudhaf, mudhafun ilaih. Mesti isim disandar kepada isim. Ya, raibah isim, ya. Fi isim tak? Fi haraf jar. Dia bukan, bermakna ini bukanlah bab mudhaf mudhafun ilaih. Dah masuk isyak ya? Tadi berbunyi tu? Wah, Sabah Sarawak punya. Okey. Jadi tuan-tuan, ada satu perbincangan yang terpaksa dipercepatkan. Ya, yang tuan-tuan akan jumpa kerap juga di dalam Quran. Ya, bila tuan-tuan jumpa la, jumpa isim la, lepas tu jumpa isim. Isim tu tidak ada tanwin, dan isim itu tidak ada alif lam, dan isim tu baris atas pula. Pattern ni tuan-tuan akan jumpa banyak. Ni la apa tadi? Haraf nafi. Nafi makna menafikan, menidakkan. Dia akan menidakkan segala jenis makna. Apa makna raibah? Keraguan. Makna tak ada langsung keraguan, sikit pun tak ada. Okey. Kalau kita jumpa la ilaha, apa maknanya? Tiada pun satu pun Tuhan yang berhak disembah. Satu pun tak ada. Itu menafikan sepenuhnya jenis Tuhan yang disembah tak ada, illallah, kecuali satu. Kalau kita jumpa la ahada fil fasli, apa makna la ahada? Tak ada seorang pun dalam kelas, termasuk jin pun tak ada. La ahada fil fasli. Kalau kita jumpa dalam ayat Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum. La khaira, apa maknanya? Tidak ada satu pun kebaikan. Dia menafikan segala jenis. Dia menafikan jenis apa ni? Keraguan. Tak ada satu pun keraguan. Tak ada satu pun Tuhan. Tak ada seorang pun. Tak ada kebaikan langsung. Ya? La ikraha, tidak ada paksaan langsung. Tak boleh paksa langsung. La ikraha fiddin, ya, di dalam memeluk agama Islam. Ya. Jadi tuan-tuan akan menemui banyak ni pattern-pattern macam ni. Dia adalah isim sebenarnya al-ikrah. Kalau tahu alif lam, ar-raib, al-ilah, al-ahad, al-khair. Ya, sama. Mana kalau kita buang alif lam dia akan ditanwinkan. Boleh bagi depan, bawah dan atas. Cuba bagikan depan dengan tanwin. Ikrahun, raibun, ilahun, ahadun, qul huwallahu ahadun. Dia boleh tanwin. Asalnya memang isim. Dia akan jadi as-salatu khairun minan naum. Ya? Tetapi isim yang kita sudah kenal ni,
bila dia dibuang alif lam, dibuang tanwin dia dan dibariskan di atas, bermakna dia menafikan segala jenis makna yang disebut di situ. La raibah, mana tak ada sikit pun ragu. Ya, fihi, apa makna fi? Di dalam. Ini popular tak ni? Harf apa tu? Harf jar. Itu mesti tahu. Saya tanda X ya. Hi. Apa makna hi? Nya. Nya tu apa? Nya tu kembali kepada siapa? Alkitab. Hi ni muzakkar ke muannas? Ya, dia akan menunjuk kepada kata nama muzakkar. Fihi, di dalamnya, iaitu fil kitabi. Ya, kalau kita nak tulis satu-satu dia akan jadi fi al-kitabi. Kenapa dia baris bawah? Lepas harf jar. Kalau kita tak nak sebut perkataan kitab, kita gunakan ganti nama dirinya, dia akan jadi fihi, padanya atau di dalamnya. Tiada sikit pun keraguan di dalamnya, iaitu di dalam Alkitab. Kitab apa tu? Al-Quran. Maka ini satu kemahiran paling penting dalam bahasa Arab. Dipanggil ini isim ke fi'il ke harf ni? Isim apa namanya ni? Isim dhamir. Dhamir apa? Sebab tu saya akan minta tuan-tuan memerangkap perkataan Al-Quran ni di dalam ni, ya, dalam diagram warna pink ni. Dia akan berulang dengan dhamir ni, berulang dengan kekerapan 3 kali dalam ayat Quran. Ya, tuan-tuan akan menguasai 18,000 ya, perkataan dengan dhamir je, lebih kurang. Mesti kuasai secepatnya. Ya, fihi. Okay? Jumpa tak dhamir apa dipanggil ni? Muttasil. Apa makna muttasil? Melekat atau bersambung. Hi ni, iaitu dhamir ni, dia bersambung dengan perkataan yang sebelumnya. Fi, hi. Tuan-tuan siapa yang tak dapat lagi bahan, tolong angkat tangan ya. Semua orang dah dapat. Semua dah Okey, cuba tuan-tuan jalankan dhamir muttasil ni. Dhamir muttasil yang di sebelah kiri kita kan, bukan munfasil tu ya. Makna dhamir munfasil yang disebut satu-satu huwa, huma, hum telah bertukar kepada yang di sebelahnya bila dia bersambung. Ya, kalau kita sebut satu-satu huwa, ya, huwa. Kalau satu-satu tak bercantum dengan perkataan lain. Tetapi kalau kita nak kata buku dia kitabu, kita tak boleh kata kitabu huwa. Kita kena tukarkan huwa kepada hu, kitabuhu. Tetapi kerana sebelum dia ada ya baris mati, ya, maka dia dibariskan bawah ni untuk meringankan sebutan. Siapa sebut fihu betul, tetapi berat, ringan disebut fihi. Okey, cuba sebut padanya. Fihi. Pada mereka berdua, fihima. Dia lebih ringan disebut hima, sebab sebelum baris bawah Okey, pada mereka semua, fihim. Itu lebih ringan disebut fihim. Siapa sebut hum betul, tapi berat, ya, sebab dia dah menipiskan bibir dia fi, lepas tu hum, fi, hum, berat disebut macam tu. Dia lebih ringan disebut fi, him. Okey, padanya perempuan, fiha. Itu tak boleh ubah Pada mereka berdua, fihima. Pada mereka semua perempuan, fihinna. Lebih ringan, ya. Dia bukan masalah salah silap, tapi lebih ringan disebut. Okey, pada engkau lelaki, fika. Pada kau berdua, fikuma. Dia tak ada kima, tak ada dah itu macam biasa sebut. Dia ka, kuma, kum sampai ke bawah macam biasa. Okey, cuba sebut semula. Pada engkau lelaki, fika. Pada kau berdua, fikuma. Pada kamu semua, ya, laqad kana lakum fi rasulillah. Oh, silap contoh. Fikum. Okey, pada engkau perempuan,
Fika. Fiki. Engkau perempuan ki. Engkau lelaki ka. Pada kau berdua perempuan fikuma. Perempuan fikunna. Pada apa? Fi. Okey. Macam mana tuan-tuan nak jadikan tu? Ya, macam mana nak sambungkan fi? Ya dia baris apa? Bawah. Ya. Ya baris apa? Fi. Mati. Baris apa ya? Bawah. Baris ya. Mati. Mati. Ya baris mati. Padaku matikan lagi. Macam mana tuan-tuan nak sebut? Fi. Dia dua ya yang mati ni ditasydidkan, dia akan jadi fiya. Fiya. Kalau ala, dia akan jadi alayya. Kalau ila, ilayya. Itu dua huruf yang mati digabungkan, dia akan ditasydidkan dengan baris atas. Boleh tak? Ya. Kalau fi campur ya, dia akan jadi fiya. Oh, dah masuk ya. Okey, sekejap. Ala campur ya, alayya. Macam ni. Ila campur ya. Apa makna ilayya? Kepadaku. Okey, kalau pada kami fina. Okey, kita tangguhkan majlis untuk kita solat isya insya-Allah. Subhanakallahumma